Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Jazra bin Zainal, A208906. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Sains Sosial dengan kepujian Psikologi. Hari ini saya akan melengkapkan tugasan tajuk pertama bagi kursus LMCR 1272 Komunikasi Lisan dalam Bahasa Melayu. Bagi melaksanakan tugasan ini, kami telah diberi beberapa pautan video YouTube tentang video iklan raya pada tahun 2023, dan kami dikehendaki untuk membuat sinopsis dan juga pandangan tentang pengajaran dan juga proses komunikasi yang ada dalam video-video tersebut. Jadi dua video yang telah saya pilih, pertama adalah daripada Affin Raya 2023 yang bertajuk Memori Abah. Kisah bermula dengan kepulangan Adnan pulang ke kampung halaman bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun tersebut bersama keluarga tercinta di kampung. Konflik timbul apabila ayah Adnan yang sedang mengalami penyakit nyanyuk ini tidak dapat untuk mengenali Adnan, isterinya dan juga cucunya sendiri. Membuatkan Adnan berasa sangat-sangat marah apabila ayahnya tidak menghiraukan ajakan cucunya untuk bermain bunga api. Maka konflik yang sangat-sangat besar terjadi apabila Adnan memarahi ayahnya kerana ayahnya sibuk bersama dengan satu kamera lama yang seakan-akan menyimpan banyak sangat kenangan, sehingga tidak dapat menghiraukan perkara-perkara lain seperti persiapan-persiapan raya, ajakan-ajakan untuk berbuka puasa dan juga makan dan sebagainya. Apa yang saya dapat adalah dalam apa jua keadaan ibu bapa kita, sama ada ibu bapa kita ini seorang yang mempunyai penyakit-penyakit yang kronik, ataupun dalam apa jua keadaan ibu bapa kita sekalipun, kita sebagai anak perlulah menghadapi ataupun menguruskan ibu bapa kita dengan penuh kesabaran, kerana kesabaran kita itu adalah tanda cinta dan juga kasih sayang kita yang tiada batas. Dan proses komunikasi yang berlaku sepanjang cerita pendek Memori Abah ini antaranya adalah komunikasi lisan. Makna kata kita nampak, kita dengar sendiri yang Adnan berkomunikasi dengan ayah dia secara lisan. Adnan berkomunikasi dengan ahli keluarga yang lain secara lisan, dan kita dapat lihat pertuturan yang dikeluarkan oleh Adnan. Yang kedua, adanya komunikasi bukan lisan, iaitu dari segi bahasa badan, seperti ekspresi wajah dan sebagainya. Yang seterusnya adalah komunikasi media. Kalau kita lihat terdapatnya komunikasi secara media, iaitu rakaman video lama yang memberi satu mesej kepada Adnan bahawa ayahnya sangat-sangat sayang dan merindui momen-momen bersama Adnan dan juga keluarga. Dan pandangan bagi video ini, saya tidak ada masalah dengan video ini. Malah saya menangis menonton video ini kerana sangat-sangat menyentuh hati, sangat memberi pengajaran dan sangat memberi satu nilai murni yang baik, iaitu nilai kekeluargaan, nilai kasih sayang, nilai empati dan nilai kesabaran yang baik. Seterusnya adalah video yang kedua yang saya akan ceritakan adalah video daripada Era Raya 2023 yang bertajuk Tetamu. Kisah bermula apabila seorang yang bernama Mail yang bekerja bersama dengan Pak Abu di sebuah kedai runcit. Jadi satu hari Pak Abu meminta izin kepada Mail untuk makan untuk iftar bersama di rumah Mail. Tapi kita kena faham bahawa Mail ini seorang yang dia rajin, cuma hidupnya sedikit sederhana. Konflik timbul apabila keadaan Mail yang serba kekurangan ini menyebabkan keluarga Mail ni seperti isteri dan anaknya
serta Mak El sendiri berasa kurang selesa dengan tingkah laku Pak Mak El, di mana Pak Mak El sewaktu iftar telah menghabiskan separuh daripada nasi. Mana kata Mak El, isteri dan juga anak Mak El mendapat sedikit nasi untuk iftar, dan selebihnya dihabiskan oleh Pak Abu. Dan ada beberapa pengajaran yang saya dapat melalui video pendek ini. Antaranya adalah apa pengajaran yang saya dapat adalah di dunia ini jangan kita rasa takut untuk hilangnya rezeki, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menjamin rezeki setiap daripada makhluk-makhluknya di muka bumi, di mana-mana tempat. Jadi kita jangan rasa risau tentang rezeki, kerana setiap manusia telah ditentukan rezeki. Jadi proses komunikasi yang berlaku di sini yang saya kenal pasti adalah yang banyak berlaku dalam cerita ni adalah komunikasi bukan lisan, iaitu dari mimik muka. Kalau kita lihat, Mak El sering memberikan mimik muka kepada isteri untuk menunjukkan bahawa di mana mereka berkomunikasi. Sewaktu Pak Abu makan banyak, sewaktu Pak Abu tak mengingati orang di sekeliling sewaktu iftar. Okey, baik. Jadi komunikasi bukan lisan iaitu mimik muka dan juga kontak mata itu digunakan sewaktu Pak Abu lah untuk berkomunikasi bersama, supaya untuk menunjukkan jangan cakap apa-apa, diam je. Itu mungkin satu maksud komunikasi di sebalik kontak mata dan juga ekspresi muka yang ditunjukkan lah dalam video ini. Dan juga komunikasi lisan banyak ditunjukkan oleh orang lain selain daripada watak utama. Jadi watak utama tidak menggunakan banyak lisan, komunikasi lisan. Selebihnya adalah komunikasi secara bukan lisan lah, seperti mimik muka, kontak mata dan bahasa badan. Apa pandangan saya tentang video ini? Video ini sangat-sangat kreatif, sangat-sangat berimpak dan memberi pengajaran yang baik kepada penonton. Dan saya tidak ada cadangan penambahbaikan kerana video ini sangat menyampaikan mesejnya dengan baik dan juga tepat, dan sangat-sangat berkesan kepada penonton. Itu saja daripada saya. Apa yang kurang itu datang daripada saya, dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap semua dapat ambil pengajaran, dan semoga tugasan ini berjaya. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.